Dalam politik, orang cerdik habis hayat dia. Orang licik panjang umurnya. Senang. Itu dari segi modal politik. Apakah brain drain akan meningkat pada masa sekarang dekat keadaan negara? Okey, saya jelas. Saya jawab kat adik ni sekejap. Dia tak ada kena-mengena. Brain drain ni consistently berlaku. Okey, saya pernah terlibat membantu Datuk Seri Najib ketika saya diminta membantu skuad brain drain ni. Ni saya tak ada hal politik. Saya terlibat dengan Datuk Seri Najib. Saya sampaikan talk di 30 universiti di seluruh dunia. Berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia. Untuk meningkatkan nasionalisme mereka balik bekerja di Malaysia. Siang jumpa pelajar secara umum. Malam secara tertutup jumpa mereka yang ada master dan PhD. Kita tak mahu dia orang ni lari. Tapi saya tak boleh atasi. Kerana semua yang telah pergi belajar tinggi, dia faham. Sekiranya mereka adalah orang yang kompeten di international level, kenapa perlu balik ke negara kita? Sebab mereka nak education mereka yang tinggi, pergi bermain di tempat yang tinggi. Apa yang saya pelajari daripada pelajar Malaysia yang ada di Australia? Mereka kata, balik ke Malaysia, sistem tak akan menjadikan mereka orang yang diperlukan. Sebab sistem bekerja di Malaysia adalah sistem yang tidak membenarkan kepintaran mereka menonjol. Kerana dalam perkhidmatan kerajaan, mereka kena ikut satu-satu. Mereka balik membawa kepintaran luar biasa untuk ikut satu-satu. Baik. Mereka nak balik sebagai businessman dan nak memulakan perniagaan. Institusi yang menjaga perniagaan suruh mereka buat satu. Berarti the best one tak akan balik bukan kerana recession. Yang the best one tak nak balik kerana sistem tak akan menjadi. Mereka pergi luar negara. Mereka tahu level mereka adalah NASA. Level mereka adalah bekerja di hospital-hospital antarabangsa. Level mereka adalah pengkaji dan penyelidik. Kenapa mereka nak balik? Mereka nak balik bekerja dalam satu sistem yang mereka anggap sebagai kamikaze, bunuh diri. Saya tak ada jawab malam. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya pergi ni bersama dengan 3 profesor, 4 orang. Siang kita bagi talk umum untuk pelajar-pelajar degree. Malam kita jumpa dalam kumpulan tertutup untuk membincangkan dengan mereka, menekan mereka bahawa kamu adalah aset negara. Kalau kamu tak balik pada negara, rugi negara ni. Kamu tak boleh datang hanya kemudiannya kamu nak penuhi kepada semangat peribadi kamu. Dengan mendapat gaji $10,000 Australia, kamu nak kekal. Ataupun network kamu di Australia bawa kamu pergi bekerja ke Amerika ataupun ke Eropah. Dan kamu tinggalkan negara. Mereka jawab pada saya, kenapa perlu ada di sebuah negara yang sistem dia tidak kondisif? Jadi the best drain tidak pulang ke negara ini bukan kerana isu ekonomi. Isu kerana sistemnya menjadikan mereka tidak perlu. Mereka ni rasa negara kita ni ada sistem yang tak perlu the best brain. Saya jelaskan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan mudah lihat. Mudah je lah. Dalam politik, orang cerdik habis hayat dia. Orang licik panjang umurnya. Senang. Itu dari segi modal politik. Perkhidmatan awam. Tuan-tuan bekerja kuat dalam perkhidmatan awam, tradisi kenaikan pangkat, pandai tuan-tuan nanti bila tuan-tuan dah berusia hujung 40-an, 50-an. Sebab tuan-tuan kena mula daripada grade bawahan yang mana tuan-tuan hanya menjadi pekerja, bukan pemikir. Siapa nak mulakan? Budak yang rasa dia dah bijak, 28, 30 umur dia. Dia intuism. Dia begitu nakkan banyak benda perubahan. Macam saya cerita lah kalau dia balik bekerja dengan Mada. Nak dia bekerja. Padinya gitulah, bajanya gitulah, berpuluh tahun. Kartel ada di situ, manipulate. Kita dah temui benih padi yang boleh menyelesaikan masalah kenaikan suhu. Kekal dekat situ. Tuan-tuan fikir kalau dia jadi pakar pertanian, lebih baik dia pergi negara yang meraihkan dia sebagai pakar pertanian. Bukan pekerja pertanian. Jadi brain drain dalam negara kita adalah kerana permasalahan work culture. Dia tak ada kena-mengena. Mereka ni tidak nasionalis. Saya bercakap dengan mereka, mereka jawab bukan kerana tak nasionalis. Dan saya pun bersetuju. Saya adalah facilitator kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Melalui Universiti Utara Malaysia. Saya bagi khusus untuk grade 41, 44, 48, 52 sampai 56. Jusa je saya tak bagi. Setiap kali saya jumpa pejabat awam, dia akan kata, ini bos dia punya masalah. Macam mana nak ubah bos? Bos saya tak pernah dengar cakap. Saya bagi tahu, untuk umur awak, kerja awak adalah melaksanakan kerja. Awak bukan penasihat bos. Jumpa pula bos. Sampai yang grade 52 ni pula. Dia punya perangai pula, kami tak boleh buat apa, kerajaan sentiasa bertukar. Saya kata, yang bertukar kerajaan ni, yang sepatut fikir KSU. Awak ni grade 52 je. Awak masih bertanggungjawab dan mempunyai ruang kuasa yang jelas untuk pindah kerja di bawah. Untuk membolehkan petani mendapat baja yang bagus. Untuk membolehkan kelewatan dalam bantuan kepada perkhidmatan awam dipertingkatkan. Sistem penyampaian ni tak bersangkut dengan bertukarnya kerajaan. Dia adalah dalam bidang penjawatan awak. Tapi kerana awak dah dapat satu benda yang daripada dulu awak zikirkan, buat apalah nak buat, datang kerajaan baru, datang menteri baru, datang kerajaan baru, datang menteri baru. Penyakit macam ni. Kalaulah ada satu orang yang bijak, dia balik. Dia nak ke hidup dalam environment macam ni? Tak nak lah. Sebab saya jelaskan, seorang pelajar Malaysia buat PhD di Australia. Ni saya jumpa dia ni, dia datang. Report dia sangat bagus. Profesor yang jaga report dia kata kajian PhD anda sangat bagus. Tapi ada satu benda yang saya tak berapa faham. Tapi kalau kamu dapat pergi pada seorang lagi profesor kawan saya di Australia je, kamu akan dapat gambaran yang lebih luas. Ingatlah ni PhD. Jadi kata Mamat ni dia tak ada bajet nak naik flight pergi. Saya tak ingatlah daripada mana ke mana, tapi di Australia. Esok profesor dia belanja, dia take flight. Benda ni tentang PhD je. Profesor dia boleh sign je bagi markah yang dia nak. Dia ni boleh siapkan je. Tapi budaya mengajar di sana, profesor tu kata it's not matters you siapkan PhD you. It matters adalah you telah menemui sesuatu yang hebat. Kamu telah menemui sesuatu yang boleh mengubah satu perkara daripada titik beku pada titik baru. Cuma halangan kamu apa? Profesor yang lain kamu kena. Sebab
profesor dia mengaku, kamu jumpa dia akan baiki kerana dia master, dia kawan saya, dia lagi terror. Profesor tu belanja, dia take a flight. Berarti orang macam ni, dia nak balik ke Malaysia. Setelah dia melihat di satu tempat, semangat, usaha dan penemuan dia dihargai. Berarti dia akan duduklah tempat dia dihargai. Jadi dia cerita pada saya pun tak. Saya mendengar lah. Tapi pernahkah kita mendengar kisah-kisah di mana dalam orang kita nak berbuat sesuatu, dia menerima dorongan sebagai orang yang hebat? Jarang lah. Sebab kita budaya mendorong ni kurang. Jadi saya ada pengalaman bertemu dengan The Cream, orang-orang Malaysia yang best. Dan saya dapat tahu 70% daripada mereka tak nak balik.